Yes, aku akui jenama Infinix ni, dia memang sejenis yang agresif dengan keluaran smartphone. Tapi setiap kali dia keluar device baru, dia auto tapau device lain. Macam contoh, phone yang ada dekat tengah aku sekarang ni. So, ini dia Infinix Note 50 Pro Plus 5G. Dan aku nak share 4 punca utama kenapa phone ni superb gila. So first kali, mestilah sebab overall performance dan screen dia. Yang mana sekarang dia dah guna chip MediaTek Dimensity 8350 Ultimate bersama heat dissipation yang baru. Dan dengan gabungan antara dua benda tu, secara tak langsung kita juga akan rasa enjoy lah. Lagi-lagi kalau korang ni suka main Mobile Legend, korang dah tak payah risau. Setakat nak dapat 120 FPS tu, kira kacang je. Kena pula bila kita pairkan dengan skrin 144Hz AMOLED panel dia ni berserta stereo speaker yang ditune oleh JBL, lagilah rasa puas masa main game atau pada tujuan entertainment. Lepas tu sebab yang kedua adalah dari segi bateri. Yes, bateri dia pun ada upgrade tau. Dengan kapasiti 5200 mAh dan turut menyokong 100 watt wired dan 50 watt wireless charging. Which is dah lebih dari cukup terkelan macam ni. Okay, yang ketiga, obviously sebab prestasi kamera dia lah. Smartphone ni disajikan dengan setup kamera yang baru, iaitu 50MP Sony IMX 896 yang berkebolehan untuk zoom sampai 100 kali zoom. And kalau tanya aku, overall aku agak impressed. Yelah, biasanya phone gaming ni kan kamera dia biasa je. Namun hasil gambar daripada smartphone ni memang lain cerita. Boleh cakap cukup merasakan, tak kisah sama ada kita nak guna satu kali atau guna terus feature 6x lossless zoom dia. Hasil dia tu cukup tip-top. Dan untuk pengetahuan korang, kali ni juga turut hadir dengan 8MP ultra wide, yang mana ini adalah model pertama dalam siri Note yang ada lensa ultra wide. Jadi kalau korang suka snap gambar landscape atau group foto tu, aku recommend je untuk guna sensor ultra wide ini. Dan benda yang paling tak sangka sekali, hasil dari penggambaran waktu malam lah. Mula-mula aku ingat time pagi je akan perform. But then bila dah guna, surprisingly, hasil super night foto dia pun memang awesome. And last but not least, of course sebab features AI. Bukan smartphone 2025 lah kalau tak ada AI kan. So Infinix juga ada tawarkan pelbagai fungsi AI. Tapi yang paling function bagi aku adalah Folex AI dan AI Writing. Untuk AI Writing, dia lebih kepada membantu je untuk generate text, ringkaskan, betulkan ayat dan lain-lain. Let's say aku nak buat satu caption dekat social media, tapi aku malas nak fikir. Dengan AI Writing, aku dah boleh generate text tanpa susahkan diri lah. Just prompt je apa-apa dulu dan kemudian korang pilih dekat bawah ni. Dan dari situ, AI Writing boleh bantu mengikut option apa yang kita pilih. Lepas tu untuk Folex AI pula, obviously dia macam Google Gemini lah. Korang boleh tanya apa saja, nak tahu tips ke, meal plan. Yes, Folex AI ni dia akan bantu untuk listkan secara terus bergantung kepada apa yang ditanya. So macam, boleh tahan superb iPhone ni. And dengan segala kemewahan yang aku sebutkan tadi, harga jualan dia cuma RM1,599 dan korang juga berpeluang untuk dapat Infinix AI Buds sebagai free gift lagi. Memang gila lah Infinix ni. So, go check it out.